Dulu buat haji tuan-tuan, Allah seronok. Seronok tuan-tuan. Seronok. Tapi ni zaman akhir, tak akhir ni. Siapa yang buat haji zaman awal tu seronok. Kalau kita pergi Masjid Haram dulu, masya-Allah, masuk saja teringin suasana buat ibadat ni dia timbul. Sebab apa tuan-tuan? Kiri kanan kita semua orang buat ibadat. Perasan tak? Kalau awal-awal dulu. Zaman lah ni jangan tengok. Lah ni kalau kita masuk, semua teringin nak selfie. Tak teringin nak sembahyang sunat, tak teringin langsung sebab semua orang tangkap gambar. Jadi, suasana ni mempengaruhi keadaan kita. Dulu kalau awal 90-an, kalau kita masuk saja Masjidil Haram ini, Allah seronoknya masuk tu, kira nak sembahyang sajalah. Maghrib sampai Isyak tu kita boleh balas sampai 20 rakaat tuan-tuan. Lah tak boleh dah. Bukan tak boleh, bukan tak ada orang ada. Kita nak masuk rakaat yang keempat, orang duk selfie depan kita. Kita baca Fatihah sambil senyum.